Assalamualaikum guys, welcome back to Adik Channel. Guys, hari ni aku ada dekat masjid Masjid Qariah Quality kat Jerantut. So ni masjid dia. So kita nak tengok. Ya, kita tunjuk. Aku nak tunjuk bahagian depan pagar masjid. Masjid Qariah Quality. Ya. Jerantut. So masjid dia ni dekat depan sana tu simpang nak masuk Jerantut. So jom kita nak tengok. Masjid ni tepi jalan je masjid dia. Kita nak tengok bahagian macam biasalah dalam masjid. Lepas tu tengok bahagian dekat tandas semualah. Okay, kita tengok bahagian tandas dulu. Tandas dia dekat bahagian luar. Okay. Sekejap. Ini tempat ada kolah dekat luar. Tempat ambil wuduk lelaki. Sini. Nampak? Sebelah sekolah. Sebelah sekolah apa ni? Sekolah Kebangsaan Teh. So, jom kita nak tengok tandas dia. Tandas dia macam mana tandas dia? Oh, sini ada gambar-gambar. Ni tanda dia guys. Ada singki. Dia ada kotor-kotor. Kotor lantai dia sikit. Ni tempat mandi. Ni tanda duduk. Tanda cangkung. Ni tanda duduk. Tapi lampu tak ada guys. Lampu dalam ni tak ada. Ada lampu kat luar je. Lelaki tanda perempuan. So jom sekejap lagi kita tengok bahagian dalam masjid. Dalam masjid pula macam mana, alright? Hentikan. Oh, situ ada van jenazah. Semua. Right. Guys, sebenarnya aku datang sini sebab ada majlis akad nikah sepupu bini aku. Right. Hantaran. So kat sini dia ada mesin air. Tu mesin kowe. Mesin kowe pun ada. Bahagian luar masjid dia ada lampu. Luar ada kucing. Tu ada kucing lagi kat situ. Ni ada apa ni? Rumah ke apa? Anjung Cafe. Anjung Cafe. Apa? Dapur dan stor peralatan memasak. Ni bilik musafir. Bilik musafir. Oh, dia ada homestay lah kat sini. Dia mesyuarat dan perpustakaan. Right. Nampak sini ada macam kipas sini semua. Dekat dalam masjid tu ada orang tengah mengaji Quran.
Aku nikah, aku kahwinkan akan kau akan Nur Syafiqah binti Muhammad Rashid mewakilkan adiknya akan aku dengan izinnya dengan mas kahwinnya RM2,000 tunai. Aku terima nikahnya Nur Syafiqah binti Muhammad Rashid dengan mas kahwinnya RM2,000 tunai. Subuh gaya. Ayah dia pun. Ayah dia. Jadi macam yang Aku berada di syaitan dan panik dan rahmat. Alhamdulillah.